Alright, dalam video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak setkan ataupun nak create user ID untuk team kita yang berbeza-beza. So cara dia kita pergi pada setting. So kalau tengok dekat bahagian ni kita nampak ada dipanggil ruangan My Staff. Jadi apa yang kita kena buat dah kita pergi pada bahagian My Staff ni, kita boleh create kita punya user ID lah yang berbeza-beza. Okay, jadi bila kita create, kita akan dipanggil add kita punya user ID ni. Dan sebenarnya kita boleh pilih lah dipanggil bila kita nak add tu. Dia ada dua dipanggil role lah. Satu admin, satu user. Okay, apa beza dia? Kalau kita nak setkan user ID tu supaya team kita tak boleh nampak leads team kita yang lain, kita set user. Sebab admin by default adalah setting yang membolehkan semua leads dan database tu kita dapat lihat lah. Jadi kalau kita create contohnya staff kita ni sebagai admin, dia dapat tengok semua database untuk semua dipanggil team yang lain lah. Jadi kalau kita nak restrictkan database tertentu je yang team kita dapat, kita pergi pada user. Tapi make sure kita klik restrict data, visibility only assign data lah. Dan ini adalah feature-features yang kita boleh off on supaya mereka boleh tengok feature-features tertentu sahaja. Okay, jadi bila kita dah set, secara ringkasnya kita make sure kita punya nama, email yang paling penting masuk, dan kita boleh setkan password lah supaya mereka ada login password tu. Dan itu secara ringkas lah untuk user info dengan role. Dan yang ini sebenarnya adalah setting yang lebih advance, sama ada kita nak membenarkan yang kita boleh gunakan untuk call dan sebagainya. Ini depend pada penggunaan. Okay, dan juga dari segi kalender ni pun buat masa ni boleh abaikan, tapi dia lebih kepada kita boleh setkan kalender lah sekiranya kita banyak menggunakan appointment punya dipanggil fungsi dalam sistem ni. So the rest kita menggunakan user info dan role permission saja untuk kita create ID untuk team kita.